Jom teman saya makan onigiri. Jom teman makan. Tak tahulah jadi kedok ni. Ni first time saya buat. Kita buka kan. Oh ni. Dia ada selesai. Kat sini. Tada. Sebelum ni buat dah tak jadi. Iwak buat pula. Okey. Jadi. Okey. Okey jadi. Bolehlah. Untuk makan sendiri tak. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ni jadi. Kalau ni saya buat nasi tak jadi. Lembek sangat aku saya tak pasti. Lepas tu cukup sushi tu terlebih banyak. Yo, saya tengoklah dalam video TikTok dia kata untuk sesudu besar. Kalau tak kenal mesti terasa saya beresik sangat tak ada. Ini just nak. Ni saya letak 3/4 sudu kecil lah. Ada gula garam. Dah sedap. Nasi. Main ingredient dia kena nasi sedap. Dah lah tu aku tak lagi lah. Dah tak ada masalah. Sebab tak pernah buat kan nasi dia. Nak nasi biasa boleh lah. Nak nasi sushi ni mana saya pernah buat. Jadi. Sedap. Memang nasi dia kena lembek. Saya tak pasti. Awak tengok nasi saya buat ni lembek kau, saya tak pasti. Je komen. Tak sikit. Kita letak mayonis sesame. Kali ni jadi. Mungkin saya kena letak dapat peti esok sedap kan ni. Mungkin. Sebab nasi dia baru sudah, baru siap lah. Kat ni. Buat jari-jari. Kalau keliru. Sebab nasi dia tu saya kurang berminat. Asal dia pulup Macam pulup. Ada banyak ni. So, sopok nasi. Pak sushi. Pak onigiri. Banyak buat lah. Tapi saya balutan dia ni saya tak kemah hangat. Ni saya buat onigiri, saya letak nasi, lepas tu saya balut dengan seaweed. Saya tak pasti cara nak balut tu macam mana. Tengok video macam ni. Jadi tak ketak, tak tahu. Mungkin kena banyak praktis kot. Terti lagi kot, kena belajar lagi. Okay, bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.